Korang tahu tak, Nabi Muhammad SAW pernah buat satu perjanjian yang merugikan muslimin. Berhenti sekejap dekat checkpoint jiwa. Satu hari Nabi dulu nak perform umrah dekat Mekah. Masa tu lepas 6 tahun berhijrah ke Madinah, Nabi nak bawa seramai 1000 rombongan pergi ke Mekah balik untuk buat umrah ni lah. Tapi bila sampai je dekat Mekah, rombongan Nabi ni dihalang oleh kaum Quraisy. Diorang ni tak bagi Nabi masuk untuk menunaikan umrah. Nabi dan sahabat ni, para sahabat berhenti sekejap dekat Hudaibiyah. Dan masa tu orang-orang Quraisy ni hantar salah seorang daripada orang untuk berbincang dengan Nabi. Nabi pula hantar Uthman bin Affan untuk buat perjanjian yang damai lah. Tapi masa tengah berunding tu, keadaan jadi agak tense. Sebab masa tu kaum Quraisy ni, orang tak nak langsung perkataan Rasulullah tu diguna pakai dalam perjanjian tu. So Nabi dengan rendah diri tukar perkataan Rasulullah tu kepada Muhammad bin Abdullah. Maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Antara intipati dalam perjanjian ni adalah umat Islam tak diizinkan buat umrah masa tahun tu, tapi untuk tahun seterusnya boleh selama 3 hari je. Dan orang Quraisy yang lari ke Madinah ni kena dikembalikan balik. Tapi orang Madinah yang lari ke Mekah tak perlu dikembalikan. Gejatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dan juga kaum Quraisy ni lah. Kaum muslimin tak puas hati dengan perjanjian tu dan dia question, kenapa benda ni berat sebelah dan menangkan kepada pihak Quraisy. Walaupun diorang ni semua tak puas hati, perjanjian ni tetap berjalan macam biasa. Objektifnya adalah Rasulullah nak sebarkan Islam dengan cara yang damai, tanpa peperangan pun masa tu. One day, ada sebahagian kaum muslimin kena serang dalam Mekah, dan rupanya serangan tu dibantu oleh kaum Quraisy. Bila dah investigate, kaum Quraisy ni yang bagi senjata dekat grup yang menyerang kaum muslimin ni. Disebabkan ada peperangan kecil ni, maka terbatallah perjanjian Hudaibiyah. Walaupun peperangan ni orang kata insignificant lah, tak terlalu besar, tapi kemenangan end up tetap menjadi milik umat Islam. Dapatlah umat Islam menunaikan umrah dan haji sampai sekarang dengan aman. Apa yang kita boleh belajar dari cerita ni adalah, dalam situasi yang tak adil, situasi yang susah ni dan sangat-sangat unfair, Nabi tetap percaya yang Allah SWT akan tunjukkan jalan. Walaupun kita berada dalam satu keadaan yang tengah struggle, kita kena yakin dan kita kena percaya yang Allah SWT akan membantu hamba-Nya yang beriman dan yang sedang berusaha ke arah kebaikan.